Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, buat para penonton semua, hari ini kita ada satu biji peti ais jenama Electrolux Okay, hari ini dia punya masalah mati total. Okay, sekarang jom kita saksikan video seterusnya. Berjumpa kembali. Ni dia peti ais dia. Dia nama apa? Electrolux. Okey, sekarang ni dia punya masalah memang tak menyala langsung Kita on plug pun dia tak menyala. Okay, sekarang kalau korang nak tahu apa masalah dia, okey, korang boleh lihat dari bahagian sini. Okay, korang boleh lihat bahagian ni Ni saya dah buka. Ni barang ni. Sekarang ni sekejap lagi saya akan tunjuk barang tu. Okey, ni dia punya barang Ni dia punya barang dia. Macam ni. Yang ni adalah PCB board untuk peti ais Electrolux punya. Okey, dia duduk dalam ni macam ni. Dia punya kotak pun ada di bahagian tepi bahagian tepi sebelah kiri. Ke belakang, okey, dia duduk bahagian tepi ni, dia akan duduk. Dan lagi satu barang lagi, dia punya relay dia punya relay dekat motor kompresor ni kompresor bawah ni. Dia lebih kurang macam ni. Macam ni barang dia. Okey, macam ni. Okay, sekarang ni saya dah beli yang baru. Ni yang lama. Dan yang ni yang baru Ni, ini yang baru. Ini yang baru punya. Kita akan buat pemasangan balik kat sini. Okey, ni bahagian relay dia. Kita akan buka. Korang kena cungkirkan sikit cungkir. Okey, ni dia punya relay yang saya dah tunjukkan tadi tu. Ni. Korang cuma cabut, cucuk balik ke tempat asal dia saja. Okay, sekarang kita dah buat penyalinan wire dari sini ke sini Korang perlu ikut balik wire yang asal, kedudukan yang asal. Korang cucuk balik ke tempat yang asal tu. Itu je. Okay, yang ni yang PCB board yang baru. Korang cucuk ke tapak yang asal dia. Ikut macam yang asal. Okay, kat sini. Ni. Tu. Okay, sekarang kita akan test Okay, korang ada dengar bunyi? Tak? Sini, Okay, kemudian korang ni korang rasa di bahagian sini. Rasa dengan tangan. Sejuk tak sejuk. Okay, kat sini kalau kata korang rasa dengan tangan rasa sejuk tu, okay, ada. Okay Okay guys, selesai sudah masalah peti ais ni yang tak menyala tadi tu. Okay, sekarang yang mana yang belum subscribe, tolong bantu subscribe channel saya, like, share
komen, dan lagi satu jangan lupa klik butang loceng untuk memudahkan korang untuk dapatkan video terbaru daripada channel saya. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain video berikutnya.